atas talian. Kenyataan rasmi Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi MARA. Pembelajaran atas talian? Betul ke atas talian? Mesti banyak lagi kesalahan bahasa yang terdapat dalam teks ini. Hai dan selamat malam. Hari ini kita akan mencari beberapa kesalahan bahasa yang terdapat dalam kenyataan rasmi oleh Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM se-Malaysia. Jadi di sini terdapat satu kenyataan rasmi yang saya peroleh dan di sini terdapat beberapa kesalahan bahasa yang dapat saya buktikanlah. Jadi kita akan mulakan dengan kesalahan yang pertama iaitu pembelajaran atas talian. Jadi menurut Dewan Bahasa dan Pustaka sendiri, istilah atas talian adalah tidak ada. Jadi di sini sudah terang lagi bersuluh bahawa penggunaan istilah atas talian sama sekali tidak benar. Jadi penggunaan ayat yang betul ialah pembelajaran dalam talian ataupun dalam bahasa Inggerisnya kita panggil sebagai online. Jadi untuk atas ni, untuk perkataan atas ni kita kebiasaannya guna untuk perkara yang berbentuk fizikal. Contohnya buku di atas meja, pensel di atas rak, macam tu. Jadi untuk yang kedua pula, kesalahan bahasa yang saya jumpa ialah dalam ayat ia melibatkan prestasi pembelajaran pelajar serta masa hadapan akan datang. Masa hadapan akan datang ni merupakan salah satu ayat yang kita boleh panggil sebagai ayat yang lewah, yang mana masa hadapan ni sudah menunjukkan apa yang berlaku pada masa akan datang. Jadinya ayat akan datang ni sama sekali tidak diperlukanlah. Contohnya ayat dia boleh saja kita sebut sebagai ia melibatkan prestasi pembelajaran pelajar serta masa hadapan. Seterusnya, kesalahan yang ketiga ialah dalam perkataan dalam ayat justeru tu. Jadi yang kebiasaannya kita menggunakan justeru itu ini dalam karangan ataupun dalam ayat sebagai penanda wacana. Jadi yang di sini mereka menggunakan perkataan tu yang mana merupakan singkatan kepada kata tunjuk itu. Jadi ini merupakan salah satu kesalahan kerana dia menunjukkan ayat yang tidak formal dan lebih sesuai hanya digunakan dalam percakapan seharian. Jadi seterusnya untuk kesalahan yang keempat ialah dalam perkataan permasalahan. Jadi di sini kita lihat ada kata dasar iaitu masalah yang menerima imbuhan per dan an. Tapi imbuhan yang diterima ini adalah tidak tepat kerana imbuhan yang sebenar sepatutnya per an, iaitu permasalahan. Masalah merupakan satu kata nama dan permasalahan juga merupakan satu kata nama yang bermaksud yang membawa maksud satu masalah yang lebih kompleks. Seterusnya saya temui kesalahan yang kelima iaitu universiti dengan menggunakan ejaan huruf U bagi permulaan ayat dengan huruf besar. Jadi di sini adalah satu kesalahan kerana universiti yang disebut dalam ayat ini ialah secara umum, melainkan ianya betul jika universiti ini merupakan disebut sebagai kata nama khas. Misalnya Universiti Malaya, Universiti Teknologi MARA yang merupakan salah satu kata nama khas institusi. Jadi ejaan yang sebenar untuk universiti di sini ialah dengan menggunakan huruf kecil untuk semua perkataan. Ija, kenyataan rasmi dah keluar lah. Tentang apa tu, Najia? Awak tak tahu ke yang Ustaz ABU nak hantar kita pelajar ke sini balik kampung untuk cuti ni? Wah, Ustaz ABU yang terkenal tu. Betul. Tapi MPP kita keluarkan kenyataan rasmi sebab untuk pastikan kita sentiasa patuhi SOP sebab sekarang kan COVID. Oh, macam tu. Apa yang dia kata? Dia kata kat sini, kenapa? Saya perasan banyak juga kesalahan bahasa dalam kenyataan rasmi ni, Ija. Haish, macam mana tu? Ini daripada MPP ni, takkan ada salah lagi?
Jomlah kita cuba periksa kan. Hai, jadi sekarang kita pergi kepada kenyataan rasmi kedua, iaitu kenyataan rasmi dari Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris, UPSI. Jadi di sini terdapat beberapa kesalahan bahasa juga, iaitu 5 kesalahan bahasa yang saya temui. Jadi mari kita sama-sama tengok apa jenis-jenis kesalahan yang terdapat dalam kenyataan rasmi ini. Jadi kesalahan pertama yang saya temui ialah dalam ayat mengucapkan penghargaan terima kasih. Jadi di sini penghargaan dan terima kasih membawa maksud yang sama. Jadi di sini berlaku satu kelebihan kata atau kita sebut sebagai lewah. Jadi kita hanya boleh memilih satu, sama ada mengucapkan penghargaan atau mengucapkan terima kasih. Manakala kesalahan yang kedua iaitu dalam ayat sebarang perkara-perkara. Jadi di sini kita lihat bahawa perkara-perkara tersebut sudah membawa maksud jamak. Jadi di sini turut berlaku pengulangan kata yang tidak perlu. Jadi untuk ayat yang sebetulnya ialah kita guna sebarang perkara atau hanya menggunakan perkara-perkara. Kesalahan terakhir yang saya temui dalam kenyataan rasmi ini ialah dalam ayat keadaan pandemik COVID-19 ini. Jadinya kita lihat di sini ejaan pandemik dieja dengan huruf P yang besar. Jadi sebenarnya perkataan pandemik ini hanya menggunakan huruf kecil. Manakala perkataan COVID-19 itu sahaja yang dibesarkan pangkal hurufnya, iaitu huruf C. Kerana apa? Kerana COVID-19 ini membawa maksud Coronavirus Disease 2019 yang merupakan kata nama khas yang khusus ditetapkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Satu lagi kesalahan ataupun bagi saya tidak sesuai penggunaannya dalam kenyataan rasmi ialah dalam ayat kami amat terbuka dan mengalu-alukan bantuan. Menurut saya, kami amat terbuka itu adalah terlalu umum. Melainkan kita boleh menggunakan ayat lain yang berubah sedikit, iaitu kami bersifat terbuka dan mengalu-alukan. Syah, ya kenapa Syirah? Dia kata kau ada cari tempat sembelihan ayam ke? Aku nak tolong ibu aku buat akikah. Oh, aku ada idea untuk kau. Guna HLRB Processing Sdn Bhd. Dia ada keluarkan kenyataan rasmi tentang sebuah kilang sembelihan ayam dan pemprosesan ayam yang terkenal. Jadi kiranya boleh dipercayai lah kilang ni. Sebab dia dah keluarkan kenyataan rasmi. Cuba kau baca. Baik. Aku faham tapi ada macam Itu yang aku masukkan. Dia ada kesalahan bahasa. nampak agak mengelirukan sikit. Nanti aku baiki. Lepas tu nanti kau tengok balik, boleh? Okey, boleh. Ini merupakan kenyataan rasmi oleh HLRB Processing Sdn Bhd yang saya telah tunjukkan kepada Izzah tadi. Jadi saya telah kaji beberapa kesalahan kata yang telah dibuat dalam kenyataan rasmi ini. Yang pertama ialah menitik beratkan. Menitik beratkan ini berasal daripada perkataan titik berat, merupakan kata majmuk. Okey, baiklah. Kata majmuk apabila menerima imbuhan apetan iaitu me dan kan menjadi menitik beratkan. Perlu dieja secara dekat. Menitik beratkan. Dia tidak perlu jarak. Seterusnya, perkataan maklum balas. Okay, maklum balas ini merupakan kesalahan kata kerana maklum balas merupakan kata majmuk yang belum mantap. Apabila kata majmuk yang belum mantap, dan seterusnya maklum balas ini juga merupakan kata majmuk yang tidak menerima imbuhan apetan. Apabila tidak menerima imbuhan apetan, ia perlu dieja secara jarak. Jadi maklum balas ni perlu dieja secara terpisah atau jarak. Ada KDRI coloran lah. Ada larian dekat KDRI lah. Apa ni? Tata cara KDRI coloran. Ish, tak sabarnya nak pakai baju warna-warni. Tapi ada kesalahan bahasa dekat sini.
Tata cara KDRI Coloran 2024. Oh, inilah tata cara dia. Yang terakhir ni, semua pelajar diminta menjaga tingkah laku pada hari tersebut. Tingkah laku ni sepatutnya dieja jarak kerana tingkah laku merupakan dua kata dasar, iaitu tingkah dan laku. Jadi tingkah laku ni merupakan kata majmuk. Apabila kata majmuk, dia perlu dieja secara jarak terpisah. Kecuali kata majmuk yang telah mantap. Contohnya tanggungjawab. Okey, tingkah laku ni perlu dieja secara jarak lah pembetulan dia. Tingkah laku ni merupakan sikap seseorang. Ini merupakan kenyataan rasmi penglibatan atlet sukan udara Malaysia. Okey, terdapat beberapa kesalahan kata dan bahasa di dalam kenyataan rasmi ini. Yang pertama ialah perkataan bertanggungjawab. Perkataan bertanggungjawab ini dieja secara salah. Dan bertanggungjawab ini merupakan tanggungjawab ini merupakan kata kerja. Dan kesalahan di sini ialah bertanggungjawab yang perlu dieja yang tertinggal huruf G. Bertanggungjawab. Tanggungjawab merupakan kata kerja. Bertanggungjawab bertu merupakan kata imbuhan awalan. Jadi ini merupakan kata terbitan. Seterusnya di samping. Dini merupakan kata sendi nama yang menunjukkan samping. Jadi di samping ni perlu dieja secara jarak kerana di samping ini dini merupakan bukan kata imbuhan awalan tetapi merupakan kata sendi nama. Apabila kata sendi nama berjumpa dengan samping ni perlu dieja secara terpisah atau jarak. Dan akhir sekali, penglibatan di dalam mana-mana aktiviti sukan udara. Di dalam ni sepatutnya penglibatan dalam mana-mana aktiviti sukan udara sahaja kerana di ni merupakan kata sendi nama, dalam pun merupakan kata sendi nama. Jadi kita perlu ambil satu sahaja kata sendi nama di sini, contohnya penglibatan dalam mana-mana aktiviti sukan udara. Syira. Ya, nak sini lah. Kenapa? Cara buat poster untuk penyertaan pahlawan subuh tu. Oh, untuk PIAM untuk Pusat Islam Al-Mutakim. Betul. Cuba Syira tengok. Wah, menariknya poster ni. Terhad kepada muslimin sahaja. Hanya 5 orang yang mendapat beruntun akan mendapat hadiah pada setiap bulan. Kejap, cuba Jihad tengok. Orang mendapat. Jihad ada buat silap ni. Mendapat ni merupakan kata kerja. Dapat tu merupakan kata kerja. Men tu merupakan imbuhan awalan. Jadi, mendapat apabila dia berganding, dia membentuk perkataan mendapat. Tapi kesalahan yang Jihad buat kat sini, A 2 kali. Patutnya mendapat dapat satu A je kan. Jihad ada buat silap ni. Maaf Syira, nanti Jihad baiki semua dia. Okey. Ya, kenapa Syira? Aku rasa nak pergi pasar raya family store lah. Aku nak buat apa kat sana? Nak beli alat-alat tulis lah sikit. Tapi aku rasa lah kan, pasar raya tu tutup lah. Kenapa? Ni, cuba kau tengok ni lah. Dia kan dia buat macam poster kenyataan rasmi. Kenyataan rasmi saringan kesihatan jasa family store. Family store tutup lah sekarang ni. Tutup. Tapi kalau tengok kat sini tak beberapa jelas lah ayat dia. Macam agak keliru sikit. Jom kita periksa tak? Boleh? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nurhaliza binti Wazliani. Baiklah, saya akan menjelaskan ataupun mencari kesalahan mengenai kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Family Store. Baiklah, seterusnya saya akan pasti dan menjelaskan apakah kesalahan yang terdapat dalam kenyataan rasmi yang telah saya pilih dan saya temui di internet. Baiklah, kesalahan yang pertama saya dapati adalah kesalahan dalam kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Pasaraya ni. Kita dapat tengok ejaan Pasaraya sepatutnya dieja secara terpisah. Pasar raya, kita dapati pasar raya merupakan kata majmuk. Kata majmuk yang dieja, yang perlu dieja secara terpisah kerana pasar dan raya merupakan dua kata dasar yang berbeza. Apabila dicantumkan akan membentuk satu makna yang baru. Jadi pasar raya perlu dieja secara terpisah. Baiklah, yang seterusnya saya telah mengenal pasti terdapat ayat iaitu kami akan kongsikan segala notis. Jadi kesalahan yang saya kenal pasti adalah mengenai akan kongsikan. Sepatutnya kita
sepatutnya ditulis akan berkongsi. Sebab apa? Penjelasannya adalah kata kerja kongsikan adalah berbentuk transitif bila kita tengok, dan sebenarnya ianya memerlukan objek yang lebih jelas lah. Okey, sedangkan dalam ayat ini berkongsi lebih sesuai kerana tidak memerlukan objek secara langsung. Kiranya saya katakan perkataan berkongsi lah lebih orang kata dramatis dalam ayat ini. Seterusnya adalah ejaan staff. Ejaan staff sepatutnya ditulis secara 2F. Yang seterusnya adalah kontrak rapat. Sepatutnya penggunaan kontrak adalah tidak sesuai dan betulnya adalah kontak rapat. Kesalahan yang seterusnya adalah kesalahan menjalani. Sepatutnya ditulis menjalankan. Jika aku nak pergi kat mana ni? Nak pergi beli aiskrim ya, masa saya kenal aku. Nak pergi beli aiskrim, kau beli aiskrim kat mana? Kat kedai roti lah, pengenalan tu. Kau tak tahu ke kedai tu dah lama dah nak tutup? Siapa tengok notis ni? Seterusnya kita akan teruskan, saya akan mencari kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam kenyataan rasmi yang saya pilih, iaitu kenyataan rasmi motis aiskrim. Okey, baiklah. Yang pertama adalah saya dapati kesalahan hal berikutan. Sepatut berikutan sebenarnya tidak wujudlah dalam bahasa Melayu standard. Perkataan yang betul adalah berikut. Yang kedua, saya dapati perkataan satu posting, sepatutnya satu hantaran. Posting kerana apa? Penjelasannya, posting merupakan kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Jadi dalam konteks ini kita lebih sesuai lah untuk menggunakan hantaran supaya ayat itu lebih gramatis. Baiklah, seterusnya adalah saya dapati pada ayat akan ditutup serta merta adalah tidak benar. Sepatutnya haruslah ditulis akan ditutup serta merta adalah tidak benar. Baiklah, tidak benar dalam huruf besar tidak perlu kerana ia bukan tajuk ataupun kata nama khas. Baiklah, tidak benar ni perlu ditulis dalam huruf kecil. Yang seterusnya saya dapati pada ayat kami ingin memaklumkan kepada pelanggan-pelanggan tercinta kami. Baiklah, pelanggan-pelanggan sudah merujuk kepada banyak. Jadi boleh digantikan kepada para pelanggan untuk mengelakkan kata ganda yang tidak diperlukan. Pelanggan itu banyak sudah. Perpindahan ditukarkan kepada pemindahan. Perkataan ini ditukarkan kepada imbuhan per-an kepada pe-an. Do ba 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 do. Syirah, kau ada masa apa kat petang? Oh, ada ke? Kenapa? Jom ikut aku main bola. Nak? Bila nak? Dah pasal bola. Kau tahu ada isu pasal pemain bola? Oh, siapa? Bila apa? Tak tahu lah dalam. Ada orang buat dapur kat dia. Cuba tengok. Oh. Baiklah, seterusnya saya dapati dalam kenyataan rasmi yang telah saya pilih di internet, iaitu perkataan di dalam. Okey, sepatutnya ditulis secara terpisah, iaitu di dalam. Di dalam merupakan frasa sendi nama yang betul. Di dalam kena tulis dalam ejaan secara terpisah kerana di dalam menunjukkan ruang. Kerana apabila saya bagi contoh dipukul haruslah ditulis secara dekat kerana pukul merupakan kata kerja. Jadi kalau frasa sendi nama haruslah ditulis secara jauh di dalam. Baiklah, seterusnya saya dapati ayat pertikaian di antara pemain sepatutnya ditulis pertikaian antara pemain. Di antara digunakan untuk lokasi, manakala kalau penggunaan antara digunakan untuk hubungan ataupun perbandingan. Baiklah, kesalahan yang seterusnya iaitu kesalahan tata tertib, iaitu saya dapati kesalahan ejaan. Ejaan tata tertib yang sebenarnya iaitu tata tertib. Yang seterusnya adalah dan di atas nama kebenaran. Sepatutnya ditulis dan di atas nama kebenaran. Di atas perlulah dijarakkan kerana di atas merupakan frasa sendi nama yang betul. Di atas tidak wujud dalam bahasa Melayu. Seterusnya adalah saya dapati dalam ayat bagi membawa jenazah ke kediaman waris di Jubah Baru. Sepatutnya ditulis untuk membawa jenazah. Kerana apa? Kerana untuk lebih sesuai digunakan dalam ayat ini. Yang terakhir sekali, orang ramai adalah dinasihatkan. Sepatutnya perkataan adalah tu digugurkan kerana dinasihatkan sudah membawa maksud nasihat yang diberikan kepada orang ramai.